Wa qulil haqqu min rabbikum. Kata oleh Muhammad, kebenaran itu daripada Tuhanmu, bukan daripada aku, bukan daripada mung, bukan daripada puak ni, tak. Tuhan kepada semua manusia, Tuhan kepada orang miskin, Tuhan kepada orang yang tak ada kelah, Tuhan kepada orang yang ada kelah. Tuhan al-haqqu min rabbikum. Sacat ham tu mari daripada Allah, bukan mari daripada manusia. Kalaulah Allah Ta'ala tak ada, manusia cari sacat ham tak temu dengan otak manusia, dengan rangma otak manusia, Allah Ta'ala tak izin temu dengan benar-benar dalam dunia ni. Allah Ta'ala tak pandai. Kalau pandai, ya tak lari dah rasa. Kalau pandai hantar rasa saja, tak lari kitab dia, ya tak hantar dalam kitabnya. Sebab Allah Ta'ala tak buat satu perkara mereka adanya tujuan dah hajat benda dia buat tu. Jadi dia hantar rasul, dia hantar kitab. Cik kata kalau tak ada rasul, tak ada kitab, tak cukup keperluan hidup manusia dalam dunia untuk siapa ke akhirat, tak cukup. Itu erti, dia panas sipo, main nampak jelas. Supaya kita ada jujun dalam hidup kita. Nampak dah tu? Wa qulil haqqu min rabbikum. Katalah kebenaran itu daripada Tuhan, bukan daripada manusia duk rekah-rekah dak kebenaran. Kalau hari kepada manusia, mari kepada Tuhan. Tuhan dak cakap manusia bila lagi sekat Nabi Muhammad? Tak. Ya itu ada mari ke? Mula-mula manusia jadi, Tuhan selalu dah diisi al-haqqu dalam otak tu ada. Iblis pun reti al-haqqu. Sekokok Iblis reti kata Tuhan. Ajaran Tuhan tu betul, Iblis reti, tapi dia tak saya turut. Mari kebatilan. Kebatilan ni makna apa? Lawan benda hak. Itu makna batil. Iblis itulah batil. Sebab Iblis tahu benda hak, yang aku tak agama Tuhan tu betul, aku tak saya turut. Sebab Tuhan tu memelia kepada anak Adam. Aku ni sepatutnya Tuhan melia ke aku lebih pada Tok Adam. Tapi dia melia Tok Adam lebih pada aku. Suruh aku sujud ke Tok Adam. Apa cerita lah ni? Aku tak saya. Itu ya asal buku ya. Buku tak ada banyak. Buku dah semua. Tak ada suruh Pak Raubi politis sangat pada. Suruh halah kegu tak boleh. Halah kegu tak boleh. Buku dia jadi kok kapal lah ni. Buku tu belakang tu. Buku tak ada halah kegu. Tak ada nak buat. Terutama Iblis dia tua pada Tok Adam. Allah Ta'ala nak uji. Orang tua-tua ni jaga-jaga sikit. Tuhan uji. Dia berasa kata dia makan garai dulu pula. Kadang-kadang berasa budak-budak buat lebih daripada dia sikit. Mula nak jadi akik api merah. Tak boleh jalan. Silap belakang tu. Keturunan Iblis belakang. Na'udzubillah min dzalik. Kalau benda molek kita orang tua ni nanti haikam lancar ke budak-budak kerja. Molek pakcu nampak tu, pakcu nampak, pangoh nampak tu. Kerja sudah anak-anak, kerja sudah cucu-cucu, kerja sudah anak-anak. Adik-adik kerja. Ni tak. Nampak nak tak supa dengan dia sikit. Kat pun payuk dia sikit. Mula nak letas selalu. Itulah bakar Iblis la'natullahi alaih. Na'udzubillah. Jaga baik-baik betul ni. Nah, sebabnya dia tak ada sikit ya. Minyak lekat. Tak ada kayu balak leh. Tak boleh start tak hidup ni. Buku minyak lekat sikit sangat ya. Tabut coh situ. Nak kata besar clicking tu jadi bahan benar. Sikit benar. Ada lekat otak ni sikit. Yang barang benar lalu. Kena duk masuk neraka, jauh masuk neraka, hajak puak masuk neraka Iblis. Ya dimula situ sampai hari ni. Kita duk kena jadi wak nyanyo dia letak pakai guling pating hari-hari duk turut dia ni. Ada buku lain. Allah nyanyo sungguh. Susah jalan-jalan tak betul ni. Habis-habis susah jalan tak betul. Habis-habis susah jalan tak betul. Jalan Senin ni Allah, jalan molek ni Senin.